kita ke tempat favourite kita guys. Kita dekat tempat favourite. Atau ni macam pecah rekod sebab ramai sekali. Selalu cerita tak hari gaya mai. Dia rasa keralat lah. Kalau tak main rasa keralat ni. Mai di Bukit Merah Pajar. Ni jalan yang function, mall yang function dekat dengan kami. Bukit Namai. Bagi dia elok. Mak Idin. Haja. Wah, lalu. So, besok tu. Ini kuih ni. Sama. Mai rasa tak? Hah? Hang lah green tea. Aku suka green tea. Ya. Baik, nak beli tu lah green tea. Oh, paket tu, Mek. Buat apa? Murah pak brand apa? Murah RM14 memang murah lah. Ni berapa ringgit tengok? 14, Oh, RM15. 16. Lotus Moria. Jom nak buat anak dia Kitten. mana kita tu? Ni kita dengan apa? Mana ada orang ni? Ni kan? Gue tomato. 31 ke tu? Boleh bang? Kok lah. Bukan sampai tu. Okey dah tu. Aku ni bagi bentuk mahu ni. Tak. Ni berapa ya, Mak? Sama. Mana? Oh, mahal juga. Oh, dia memang mahal. Aku dah beli yang tu. Kopi pink. Try satu. Orang lain kata sedap. Dia beli kopi dengan teh. Seorang Ain kata sedap. Orang lain kata sedap, so kita orang Ada kena beli. banyak flavor. Kopi pink, coklatate, tetrek. Jauh. Seorang Ain ni semua sebab hang ni kat Maidin dia ada rego ni. Dia ada jual. Bateri nak habis. Pink, Bandung. Abang ambil bau, abang pergi. Mana bang? Sama. Dia nak beli juga. Boleh atur je. RM7. Pasal belanja okey. Nak kopi. Nak ke? Tidak Bandung dia. Seorang Ain yang selesai. Teh tarik ke Bandung? Ha? Abang kata.
Sama benda macam tadi. Kau keluar sini. Hai. Mana boleh buka puki weh? Tertarik aku malu. Ni lah. Kau dah ambil, memang kau ambil. Yalah jadi orang ada duit. Jom nak nak saya tak sedap. Ni macam bang. Tak sedap. Tak sedap. Dia sedap sangat. Macam yang basi kau Dia dah hati yang kau tu minum. Aku tak suka. Dia suka macam tu. Aku kata kalau macam tu sedap. Sekarang apa je? Macam tu. Sekarang apa je? Tu sedap. Macam tu sedap. Macam tu. Dia mampu ni. Yang brand tu. Dua. Ha? Dua. Dua sebelah street tu. RM10. Satu RM5. Ni yang sekali. Kau nak ambil? Mango? Yogurt ke? Oh iya ke? Cimori yogurt squeeze. Tak. Ha. Sedap gila kat Indo. Tapi tak habis. ada. Ya, cimori. Cimori yogurt squeeze. Masa sini. Original nak original. Tak ada. Kau? Mana? Masak ni ori. Ori dia ada. Mango lagi murah weh. Dia strawberry. Mango lagi murah RM8 dapat. Ha, ya. Tiga kan? Grab lah, grab. Ni sedap. Dia ada dua lah lagi. Tak sedap. Ha? Tak sedap yang tu. Yogurt yang tak sedap. Ni kena ke? Tapi tak sedap, tak sedap. Ni tak sedap. Tak sedap tu Syah. Ha? Tak sedap. Ayam murah. Ui, mak sampai. Tengok. Kamera. Tengok hatinya macam mana. Ha, dah tengok. Yang tu aku tak boleh kalau macam ni. Show tu saja. Ada lah yang kau tengok kata. Aku okey je. Jom. Apa? Spritzer. Baik dah ni. Dah kau tu kita beli ayam. Dah kau sungguh lah. Oh, yang ni sedap bang, hantar ni. Ni. Ha, coconut ni sedap. Sedap itu. Ya. Kan, aiskrim coklat pisang. Abang Mai rasa tak mah? mana Lo- tadi nama Kelantan tu tak? Mai rasa jenama Maiding. Oh ya? Iyalah. Oh, nama tadi nama ini? Low class. Banyak. Low grade. Kaki putih. Tapi yang ni dah rosak dah tu. Ni dah tak nak rosak. Dah rosak. Putih sangat. Okey. Kau boleh nak? Okey, nak. Tak, yang semua Syah. Mai satu je. Ini mak ambil tu tau. Tu ada flavor lah. Strawberry. Ini sedap. Tak, semua ambil satu je. Hai. Satu je lah. Dah tu. Saya lah. Jom. Masuk. Kecil. Kecil RM3. Besar RM6. Eh. Ha. Jom. Kontos. Merah. Yang mana? Ada ayam goreng berapi. Oh.
Ni buat stop untuk balik lagi. Nak on the way jalan balik. Chisel ada. Macam mana? Ni. Kan mampus lah. Tu dah ada bayar. Jam mana pula? Jam dia lah. Ya. RM11 tu. Bagi sepuluh. Viral kan? Tapi itu dia pun nak makan tu. Makan tu peach. Apa nak makan je? Dia pun nak makan kat TikTok. Rojak lah. Aku ni. Dia nak warna coklat tu lah. Dah ambil. Kalau nak beli tu berapa? Tak payahlah nak balik sat tu je. Hang tak ada makan haleno je lagi. Balik rumah pun tak nak makan sudah menipu lah. Apa yang Dia likur lah. Wow, ringgit. RM10 bayar. RM10 bayar. Dia bang. Tapi buah dia macam tak fresh je kan tengok. Macam mana nak fresh dalam tu? Kan baru petik potong lagi. Ropok tangan dah. Macam tu je cai, senang terasa je. Asam ah. Asal kat mana? Dah lengkong dah tu. Ya Ahmad, jual ayam ni sebelah. Tapi ni yang ni UK nya. Oh ya ke? Oh dia under license UK. Vimto. Ini dapat hadiah. Habis ya? Orang cari ada hadiah. Mat, betul Mat. Karut. Okey tak ya? Karut. Pakar dah nak hujung sangat Betul. Betul. Ni bahagian suka gila biar naik kat sini. Oh, Mat, Bagi dia baju tu, Mat. baju. Banyak. Kata-kata. Bye. Baik kata. Tu tongkat Ali dah boleh beli. Oh, nak ikhlas. Oh. Makan pulut tak kita. Apa payah. Kau dia habis pulut orang lah. Aku makan ubat gesik je.
Kain ke Mat? Tenun ke apa? Pakai. Mat dia boleh pakai je ni gala ni. Apa? Kita tengok kat situ. Balik. Oh, kain. Nice eh? Nice juga. Yang ujung yang tu kat yang kala-kala tu lah. Ya. Ni. 19 je gila. Tapi 39 je ni. Tu kanak-kanak ni kat ni. Ni macam ni cantik kan. Super cantik. Lawa dia punya fabric dia lembut je. Hmm. Ini mesti tak akan merosakkan Acuh. baju. Murah RM30. Lawa je. Yang 39 jadi 30 Mat. Oh, dia pula yang ni. Ni 40 tu cantik je. Hai, kenapa ada burung? Yang beranak dalam ni. Jom. Habis dah tu. Selalu hotel sini je lah. Kita tempat tengah-tengah ni kan. Ni kat tempat baju koko ni. Baju koko. Baju Indo. Dimensi Air Freshener. Mak dah sampai. Masuklah. Jangan lupa dapatkan Dimensi di pasaraya seluruh Malaysia. Macam batu je. Ni kalau Mikael tu je. Mikael punya tu. Mikael ni dia punya lawa lah fabric. Tapi tak ada pula kurta. Baju daripada duk pakai macam mana? Ni baju daripada duk pakai macam mana ni? Kau ni macam coy je. Kan coy. Ikut hampa lah. Dah Nombor settle kan? guys. Ya, Ini je hampa. Sebab rasa-rasa je hampa. Ni Segan. Makanan punya jus beli. Ada pelati yang segan. Mana RM8 pun diskaun berapa ringgit? nak beli ni untuk nak balik lagi hampa. Hidup ke tak tu? RM5 tak. Sikit je. Sikit-sikit. Hidup ke tak? Lift kan ada. Lagi boleh pergi. Pergi bawah. Oh, hidup. I think I Terus je lift je lah terus. Kaki tu. Yes. Makan nasi Mak Mansur ni. Dapat lah. Dapat sedia. Aku dah pergi berok tadi. tak pula ya. Habis Aisyah? Aku dah pergi berok tadi. Kat rumah kat rumah. G lah. Abang Ji. Masa dulu saya pun tak tahu lupa nak bincang. Lepas kena putih. Hmm? Lepas kita kena putih. Tahun depan aku putih dah. Kita. Drip. Lepas nak drip. Boleh apa? Putih hari kedua kuning cayak. Abang dah cakap. Dia cantik. Macam cahaya ambil biru pun cantik. First day tu pakai tu. Second day tu pakai biru putih. Aku boleh lah. Kuning terang pun tak apa. Kuning raja tu aku Malam boleh. tak mau yang tu. Malap tak jumpa tu. Tak balik. Mal aku kena check kau pegang kamera. Kan? Jangan. Oh, penting lah kamera tu. Sedap juga yang ni tapi macam masam-masam sikit tapi. Mana ada masak? Manis lah. Dia isotonic je. Dia macam 100 plus. Tu boleh top up hang punya electrolyte. Hang faham bahasa Inggeris tak? Retro. Benar buka hero ni kan. Ni meri berang je buka. Jadi actually tu dia macam Siapa? kan. Rakam? Ha. Tak. Ada rumput hilang. Macam lumut masa kan? Hai ni yang rumput siapa buat di blender. Inilah sedap. Jangan syok. Macam rasa macam? Cara saya. Rasa macam ayam. Bahan. Lagi teruk ayat kumbahan.
Macam pernah bila aku mahal tak? Iya tu. Tengok dah sana tengok. Tengok je tengok. Dah pukul 6 dah tu. Jauh perjalanan kita tu. Sedap lah macam dia bodoh daripada ni. Sumpah macam dia sedap. Coti kopi yang macam. Dia bukanlah freshly brew tapi sedap. Pada macam coconut latte. Sekarang pizza pelik setan ni. Ada? Kata apa kat kau? Pizza pelik setan ni suka ambil. Tak pelik langsung, sumpah saya sedap. Yang tunggu nak pergi nak share dengan Aprina kot. Nak share dengan Aprina je. Oh tak, dia bukan mocha frappe dalam otak aku. Sedap je. Cik, muka tak sedap tapi. Entah mah. Dah. Dia macam susu pampres. Susu apa? Pampres. Pampres. Dia tak tea. Dia tak tea minum sayur. Tak ada ah. Ni apa kau macam ni tak green tea tak apa. Green tea tak apa. Macam tak boleh. Macam memang tak boleh. Macam dia yang dari macam. Dia bapa nak balik soleda. Mana ni? Kali berapa tadi? Level 1M? 2M eh? Pintu masuk mandi mana? 1M lah ke? Dia tekan tutup. Betul, 1M. 1M lah aku. Bukan 1 lah. Orang boleh tutup tu apa? GM. 1M. Good. Tapi gelap tunggu. Dah orang masuk. Belum. Tengok macam. Ni lah. Itu dah hancur. Ni mesti memang berat. Jom. Tapi tak ada coin. Kat kuat ni lah. Yelah, Dan. Takkan RM1 timbang berat. Gila lah. Crazy bitch lah. Gila RM1 timbang berat. Biar aku beli timbang tu di rumah. Ini segini kesihatan free. Decathlon free. Gila timbang berat RM1 sekali naik. Nanti timbang dengan dosa aku sekali ke apa? Ha? Ketimbang dengan dosa aku? Ha? Kan timbang dengan dosa? Tak gila itu. Dah jalan dan dia kena weh. Kami nak balik KL. Kami nak balik KL guys. Tapi kan kami masuk Maidi kami tenggelam dalam tu 2 jam.